berdisiplinlah kita. Tanpa disiplin kita tidak boleh menang. Saya tak suka nak mengata kat tu Arab, tapi orang Arab tak boleh perang. Siapa yang biasa pi ke negeri Arab tahulah. Dia panggil kita makan tengah hari pukul 1. Kita pun tak makan apalah ni, nak makan nasi biryani yang banyak-banyak ni. Sampai pukul 4 tak makan lagi. Kalau dia kata nak ada perjumpaan pada 11 pagi, bagi dia 11 pagi, daripada pagi sampai pukul 2 itu pagi ya. Tak tentu bila nak jumpa dengan dia. Dia tak ada timing langsung. Dia tak hormat masa langsung. Sebab itu kalau dia perang dengan Yahudi, dia rancang untuk menyerang Yahudi pada pukul 9 pagi. Lepas itu pasukan dia ada yang serang pada pukul 10, ada yang serang pada pukul 11, ada pukul 12, ada yang postpone esok hari lah. Macam mana nak menang? Tak ada disiplin, macam mana nak menang? Kalah lah selalu. Sebab itu walaupun Yahudi bukan ramai, cuma 3 million saja. Orang Arab bukan yang banyak, tak boleh lawan dengan Yahudi. Kita kena disiplin. Disiplin ini penting. Kalau kita berdisiplin dan kita patuh kepada arahan, kalaupun arahan itu tak kena, tetapi kalau kita semua buat bersama, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan.